Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa rasa gatal yang telah anda abaikan selama berminggu-minggu itu, gangguan kecil di kawasan tertentu tubuh anda itu mungkin merupakan cara senyap kanser cuba memberi amaran kepada anda? Rasa menjengkilkan yang anda kaitkan dengan udara kering, pakaian sintetik atau sekadar faktor usia, sebenarnya mungkin tubuh anda sedang menjerit bahawa sesuatu yang serius sedang berlaku di bawah kulit anda. Sesuatu yang memerlukan perhatian perubatan segera sebelum terlambat. Dengar baik-baik, kerana ini bukan untuk menakutkan anda tetapi untuk menyelamatkan anda. Dalam lebih 25 tahun saya mengamalkan perubatan onkologi, saya telah belajar satu kebenaran yang menyakitkan. Kanser jarang datang dengan mengumumkan dirinya melalui kesakitan yang teruk atau gejala dramatik pada permulaannya. Tidak, itu adalah mitos yang mengorbankan banyak nyawa. Kanser jauh lebih halus, jauh lebih tersembunyi. Ia bermula dengan berbisik melalui isyarat yang kelihatan tidak berbahaya yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Sehinggalah suatu hari, bisikan itu berubah menjadi ngauman yang tidak lagi boleh didiamkan. Menurut kajian terkini yang diterbitkan oleh Institut Kanser Kebangsaan, lebih daripada 40% pesakit yang didiagnosis dengan kanser tahap lanjut mengalami kegatalan berterusan di kawasan tertentu tubuh mereka antara 6 bulan hingga 2 tahun sebelum menerima diagnosis mereka. 40%! Adakah anda faham apa maksudnya? Ini bermakna hampir separuh daripada pesakit tersebut menerima surat amaran daripada tubuh mereka sendiri tetapi tiada siapa yang mengajar mereka cara membacanya. Masalahnya ialah tiada siapa yang memberitahu mereka untuk memberi perhatian kepada tanda-tanda senyap ini. Tiada siapa yang menjelaskan bahawa organisma mereka sudah meminta tolong. Dan ini amat kritikal apabila kita semakin tua kerana kita cenderung menyalahkan usia tua untuk segala-galanya. Oh, saya sudah tua, kulit saya kering. Berhati-hati dengan mentaliti itu. Keredaan sebegitu adalah sekutu terbaik penyakit ini. Hari ini saya akan mendedahkan kepada anda dengan tepat 5 kawasan tubuh yang perlu anda awasi di mana rasa gatal mungkin menunjukkan bahawa sel-sel kanser sedang mula membiak secara senyap. Saya akan menceritakan kes-kes kehidupan sebenar pesakit yang mengesan kanser mereka tepat pada masanya kerana mereka melakukan apa yang anda lakukan sekarang, mencari maklumat dan memberi perhatian kepada gejala yang doktor lain anggap sebagai biasa untuk usia mereka. Baiklah, bagi kita terus kepada intipatinya. Tanda pertama, kegatalan berterusan di betis, amaran senyap limfoma. Izinkan saya ceritakan tentang satu kes yang terpahat dalam ingatan saya. Seorang nenek berusia 72 tahun, mari kita panggil dia Kamila, datang ke klinik saya selepas melawat 3 pakar dermatologi yang berbeza. 3! Dia memberitahu saya dengan air mata berlinan air. Doktor, sudah 8 bulan betis saya gatal seperti ada api di dalamnya. Ia lebih teruk waktu malam. Saya tidak boleh tidur, saya menggaru sehingga berdarah dan tiada krim yang melegakan. Doktor memberitahu saya ia kulit kering akibat penuaan, tetapi saya tahu ada sesuatu yang lain. Kamilah betul. Naluri beliau memberitahunya sesuatu yang ujian luaran tidak dapat kesan. Apabila saya memeriksa betisnya, kulit kelihatan normal sepenuhnya dari luar. Tiada ruam, tiada kekeringan yang ketara, tiada tanda dermatologi yang jelas. Tetapi rasa gatal yang mendalam, pedih dan tidak henti-henti yang digambarkannya membuatkan saya serta-merta curiga. Saya jelaskan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya dan saya mahu anda juga memahaminya. Apabila limfoma, sejenis kanser yang menyerang sistem limfa kita, mula berkembang, sel-sel kanser melepaskan bahan kimia keradangan yang dipanggil cytokine. Cytokine ini bergerak ke seluruh aliran darah, tetapi cenderung terkumpul di bahagian bawah kaki disebabkan graviti dan peredaran darah yang lebih perlahan, sesuatu yang sangat biasa pada orang tua. Apabila bahan-bahan ini sampai ke saraf betis anda, ia menyebabkan rasa gatal yang mendalam yang terasa seolah-olah datang dari dalam tulang anda, bukan dari kulit.
Ujian darah Kamila mendedahkan tahap sel darah putih yang tinggi secara tidak normal dan biopsi kelenjar mengesahkan limfoma Hodgkin pada peringkat awal. Terima kasih kerana dia berkeras bahawa gatal itu tidak normal. Kami dapat merawatnya. 6 bulan kemudian, setelah pulih sepenuhnya, dia memberitahu saya, jika saya tidak berkeras, hari ini kita akan menceritakan kisah yang sangat berbeza. Apa yang saya mahu anda faham ialah ini. Gatal yang berkaitan dengan limfoma mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus. Ambil nota. Ia tidak datang dan pergi seperti gatal biasa. Ia berterusan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ia menjadi lebih buruk pada waktu malam. Ia tertumpu secara khusus di betis dan tulang kering. Dan yang paling penting, ia tidak bertindak balas terhadap krim pelembab atau rawatan topikal. Fikirkan sesenak. Berapa banyak wang yang kita habiskan untuk krim, lotion dan ubat-ubatan rumah untuk cuba mendiamkan gejala dan bukannya mencari puncanya. Mengesan ini tepat pada waktunya bukan saja menyelamatkan nyawa anda, tetapi menyelamatkan simpanan anda. Rawatan awal adalah jauh lebih murah, baik dari segi kewangan maupun emosi, berbanding rawatan kanser tahap lanjut. Kesihatan kewangan anda juga bergantung pada diagnosis awal anda. Saya ingin berhenti seketika di sini. Pernahkah anda merasakan jenis gatal di kaki yang tidak hilang dengan apapun? Tinggalkan pengalaman anda di ruang komen. Tulis ya atau ceritakan kisah anda. Dengan membaca komen anda, bukan saja anda membantu saya memahami penonton saya dengan lebih baik, tetapi testimoni anda mungkin memberi amaran kepada orang lain yang sedang melalui perkara yang sama dan menyangka mereka bersendirian. Kita adalah komuniti orang bijak yang menjaga satu sama lain. Mari tarik nafas. Mari beralih ke tanda kedua. Ini adalah salah satu yang paling licik. Gatal di antara tulang belikat. Amaran awal kanser pankreas. Kisah Sebastian menghantui saya selama berbulan-bulan. Akaunten berusia 65 tahun ini tiba di kecemasan dengan jaundice yang teruk, kulit kuning dan sakit perut yang tidak tertanggung. Kanser pankreasnya sudah berada di tahap lanjut. Tetapi apabila kami menyemak sejarahnya, kami menemui sesuatu yang meruntun hati saya. Selama hampir setahun, dia telah melawati chiropractor, jururuwet dan ahli fisioterapi untuk gatal hantu tepat di tengah belakang, di antara tulang belikat. Dia menggambarkannya sebagai api dalaman yang tidak dapat dipadamkan. Isterinya mengaku kepada saya sambil mengesak-ngesak. Doktor, Sebastian memberitahu saya setiap malam bahawa dia rasa seolah-olah ada sesuatu yang terbakar di dalam. Tepat di situ, di belakangnya. Dia menggaruh di frame pintu sehingga terluka. Kami guna semua jenis krim. Kami malah menukar tilam kerana menyangka ia alahan. Tiada siapa memberitahu kami ia mungkin pankreas. Hubungan ini bukan kebetulan dan saya akan jelaskan sains di baliknya supaya anda tidak akan melupakannya. Pankreas, walaupun terletak di abdomen, berkait rapat dengan hati melalui saluran hempedu. Apabila tumor pankreas mula membesar, walaupun ia sangat kecil, ia boleh menyumbat saluran-saluran ini. Ini menyebabkan garam hempedu terkumpul dalam aliran darah. Garam hempedu ini merengsakan hujung saraf dan disebabkan cara sistem saraf kita dipetakan, kerengsaan ini sering dimanifestasikan sebagai gatal yang kuat di antara tulang belikat. Ia adalah sakit rujukan, referred pain. Ia seolah-olah pankreas sedang menghantar isyarat kecemasan melalui kabel saraf. Tetapi, mesej itu sampai dalam kod sebagai gatal di belakang. Kebanyakan orang, malah ramai doktor umum yang tergesa-gesa, tidak menyedari hubungan neurologi yang begitu khusus ini. Fernanda, seorang lagi pesakit berusia 68 tahun, lebih bernasib baik. Dia datang ke klinik saya menggambarkan kegatalan berterusan yang sama persis di antara tulang belikat. Saya segera mengarahkan ujian enzim hati dan pankreas. Kami mengesan tumor pankreasnya ketika ia masih boleh dibedah. Kami menyelamatkan nyawanya. Dia memberitahu saya selepas pembedahannya, "Doktor, anda adalah orang pertama yang mengambil serius tentang gatal saya. Doktor lain menyuruh saya membeli krim yang lebih mahal. Tetapi anda faham bahawa tubuh saya sedang memberi amaran tentang sesuatu yang serius." Inilah kuncinya. Jika anda mempunyai rasa gatal yang berterusan, mendalam dan pedih di antara tulang belikat yang tidak lega dengan rawatan topikal dan terutamanya jika anda juga perasan keletihan yang tidak dapat dijelaskan, penurunan berat badan atau perubahan dalam pencernaan anda, jangan tunggu. Ini mungkin perbezaan antara mengesan kanser pankreas pada peringkat awal berbanding peringkat lanjut. Perbezaan antara hidup dan mati.
Dan di sini, saya ingin membuat sisipan penting untuk masa depan anda. Mengikuti nasihat ini bukan sahaja meningkatkan keadaan fizikal semasa anda, tetapi merancang masa depan dengan kurang penderitaan. Bayangkan mencapai usia 80 atau 90 tahun dengan ketenangan mengetahui bahawa anda mendengar tubuh anda tepat pada masanya, mengelakkan pembedahan agresif dan kemoterapi yang memusnahkan semata-mata kerana anda memberi perhatian tentang satu rasa gatal. Itu adalah kecerdasan perubatan yang diaplikasikan dalam kehidupan harian anda. Sekarang, perhatian kerana tanda ketiga adalah sesuatu yang ramai keliru dengan kebersihan mudah atau saraf dan ia adalah kesilapan yang membawa maut. Tanda ketiga, kegatalan di kulit kepala tanpa kelemumur. Jeritan senyap leukemia. Kisah Alejandro adalah pengajaran tentang pentingnya mendengar walaupun jegala yang paling tidak penting. Guru sejarah berusia 71 tahun ini datang ke klinik saya hampir secara kebetulan menemani isterinya. Semasa menunggu, dia memberitahu saya hampir dengan rasa malu, "Doktor, saya tidak mahu kedengaran dramatik, tetapi sejak 6 bulan lalu, kepala saya gatal dengan cara yang sangat pelik. Ia seperti ada semut-semut kecil berjalan di kulit kepala saya, tetapi saya tidak ada kelemumur atau apa-apa." Yang kelihatannya, apa yang digambarkan Alejandro menarik perhatian saya serta-merta. Ia bukan gatal permukaan, bukan kekeringan, bukan dermatitis. Ia adalah sensasi mendalam, hampir neurologi yang saya telah belajar untuk kenali sebagai tanda amaran yang berpotensi. Saya berkata kepadanya, "Alejandro, sensasi semut berjalan itu dipanggil parestesia dan ia boleh berlaku apabila sel darah tidak normal mula menjejaskan peredaran mikro di kulit kepala anda. Mari kita buat beberapa ujian untuk memastikan semua baik-baik sahaja." Keputusannya adalah tepat seperti yang saya takuti. Leukemia limfositik kronik pada peringkat sangat awal. Kiraan sel darah putihnya tinggi, tetapi dia belum lagi mengalami sebarang jegala lain. Gatal pelik di kulit kepalanya itu adalah isyarat pertama dan tunggal bahawa sel leukemia mula beredar dalam darahnya. Terima kasih kepada komen tidak penting beliau. Kami mengesannya apabila tubuhnya masih boleh menanganinya tanpa rawatan agresif. Leukemia amat licin kerana ia boleh berkembang selama bertahun-tahun tanpa gejala yang jelas. Tetapi, kulit kepala dengan vaskularisasinya yang kaya dan rangkaian saraf yang padat sering mengesan perubahan dalam komposisi darah sebelum mana-mana ujian darah rutin menunjukkannya sebagai penggera. Ia adalah sensor biologi berkepetatan tinggi yang anda pakai di kepala. Beatrice, seorang guru bersara berusia 64 tahun mempunyai pengalaman serupa. Dia menggambarkan bahawa kulit kepalanya mula berasa elektrik pada waktu petang dengan rasa kesemutan yang tidak dapat dilegakan dengan menggaru. Apabila kami menemui tahap sel darah putihnya yang tidak normal, dia berkata, "Doktor, tubuh saya sedang memberi amaran kepada saya, bukan? Saya tahu ada sesuatu yang tidak kena." Saya mahu anda faham ciri-ciri khusus gatal yang berkaitan dengan leukemia ini supaya anda tidak panik kerana kelemumur biasa. Dengar baik-baik. Ia terasa lebih seperti kesemutan atau sensasi elektrik berbanding gatal biasa. Tiada kelemumur yang kelihatan atau pengelupasan. Ia boleh bergerak dari satu kawasan kulit kepala ke kawasan lain. Ia menjadi lebih buruk dengan tekanan atau pada waktu petang. Dan pada dasarnya, ia tidak bertindak balas terhadap syampu anti-kelemumur atau rawatan untuk dermatitis. Jika anda telah mengalami jenis sensasi pelik di kulit kepala anda selama berminggu-minggu, jangan abaikannya. Ia mungkin isyarat pertama bahawa tubuh anda memerlukan perhatian perubatan segera. Tinggalkan nombor 2 di ruang komen jika anda pernah merasakan sensasi pelik, semut berjalan di kulit kepala anda yang anda tidak dapat menjelaskan. Komen anda boleh membantu algoritma menunjukkan video ini kepada seseorang yang sangat perlu membacanya. Kadang-kadang, saya fikir teknologi lebih banyak digunakan untuk melihat kucing daripada menyelamatkan nyawa. Tetapi mari kita jadikan hari ini berbeza. Dan sekarang, saya mahu anda memberi perhatian khusus kerana kita akan memasuki kawasan yang menjejaskan berjuta-juta wanita dan yang sering didiagnosis salah sehingga terlambat. Tanda keempat, gatalan berterusan di kawasan payudara. Amaran senyap kanser payudara radang. Kisah Valentina meninggalkan kesan mendalam pada saya dan mengubah selamanya cara saya menilai aduan yang kelihatan kecil daripada pesakit saya.
Jurujual yang cergas berusia 58 tahun ini datang ke klinik saya selepas melawat 2 pakar sakit puan dan seorang pakar dermatologi. Semuanya, benar-benar semuanya telah memberitahunya bahawa masalahnya adalah kerenggasan akibat koli atau peluh berlebihan. 4 bulan dia berkeadaan begitu. Dia memberitahu saya dengan campuran rasa kecewa dan takut. Doktor, payudara kanan saya gatal sentiasa, terutamanya di sekeliling puting. Kulit nampak normal, tiada benjolan yang boleh saya rasa. Tetapi ia gatal mendalam yang membangunkan saya pada waktu malam. Saya dah tukar koli, sabun dan deterjen, tapi tiada apa yang melegakan. Apabila saya memeriksa Valentina, kulitnya sememangnya kelihatan normal pada pandangan kasar. Tiada ruam, tiada perubahan warna yang jelas, tiada benjolan yang boleh diraba. Tetapi ada sesuatu yang halus. Kulit di sekelilingin puting terasa sedikit lebih tebal dan panas apabila disentuh. Saya jelaskan, Valentina, apa yang anda gambarkan mungkin kanser payudara radang. Ini adalah sejenis kanser payudara yang sangat agresif tetapi kurang dikenali. Tidak seperti kanser payudara tradisional yang membentuk benjolan keras, jenis ini menyekat salur limfa di kulit, menyebabkan kerenggasan dan gatal mendalam yang anda rasa. Ujian mengesan syakwasangka saya. Kanser payudara radang pada peringkat awal. Doktor, kata Valentina selepas menyelesaikan rawatannya yang berjaya, anda menyelamatkan nyawa saya dengan mengambil serius rasa gatal yang doktor lain tolak sebagai sesuatu yang kecil. Sekarang, saya faham bahawa tubuh saya sedang menjerit bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Dan saya mahu ini jelas. Kanser payudara radang amat berbahaya kerana ia tidak mengikut peraturan. Ia tidak membentuk benjolan yang boleh dikesan pada permulaan. Ia merebak dengan cepat. Dan gejala awalnya, gatal, panas, sedikit kemerahan, sangat mudah dikelirukan dengan masalah dermatologi kecil sehingga ia menakutkan. Gabriela, seorang lagi pesakit berusia 52 tahun menggambarkan gatal yang membakar yang bermula di payudara kirinya dan beransur-ansur merebak ke ketiaknya. Rasanya seperti ada api di bawah kulit saya, katanya. Terima kasih kerana kami mengesan kanser radangnya awal. Kami dapat merawatnya sebelum ia merebak. Sangat penting untuk anda faham ciri-ciri gatal ini. Ia berterusan, bukan berselang-seli. Ia tertumpu di sekeliling puting, tetapi boleh merebak. Ia disertai dengan rasa panas atau pedih. Kulit mungkin terasa sedikit menebal seperti kulit limau, walaupun ia halus. Dan ia tidak bertindak balas terhadap krim, pertukaran pakaian dalam atau rawatan topikal. Dan untuk lelaki yang sedang menonton, walaupun kanser payudara lelaki kurang biasa, ia juga wujud dan boleh hadir dengan gejala-gejala ini. Jangan sesekali, dalam apa jua keadaan, abaikan kegatalan berterusan di kawasan dada. Jika anda telah mengalaminya lebih daripada 12 minggu, jangan tunggu. Ini adalah salah satu kes di mana pengesanan awal secara harfiah bermaksud perbezaan antara hidup dan mati. Tinggal satu lagi tanda, yang kelima. Dan saya beri amaran, ini mungkin yang paling diabaikan dan paling berbahaya antara semua. Bukan kerana ia paling mematikan secara perubatan, tetapi kerana pantang larang sosial yang melingkunginya menghalang orang daripada mencari bantuan tepat pada masanya. Rasa malu sedang membunuh orang. Tetapi kita akan bercakap tentang itu sebentar lagi, kerana saya perlukan minda anda terbuka untuk memecahkan pantalarang itu. Ingat, kita sedang bercakap tentang kesihatan anda, tentang masa depan anda, tentang kemampuan untuk menikmati cucu-cucu anda, perjalanan anda, persaraan anda tanpa beban penyakit yang sepatutnya boleh dicegah. Tanda kelima, kegatalan di kawasan anogenital, pantang larang yang boleh meragut nyawa anda. Kisah Edmundo mengajar saya pengajaran yang menyakitkan tentang bagaimana rasa sopan santun boleh menjadi lebih mematikan daripada penyakit itu sendiri. Edmundo, seorang arkitek yang dihormati berusia 69 tahun, akhirnya datang ke klinik saya selepas menderita dalam diam selama lebih setahun. Isterinya hampir terpaksa menyeriknya ke sini. Dengan rasa malu yang jelas, dia mengaku, "Doktor, dah setahun saya mengalami gatal yang teruk di bawah sana, di kawasan dubur. Saya ingatkan ia buasir. Saya dah cuba semua krim di farmasi. Ubah diet saya, tapi tiada apa yang melegakan. Ia gatal yang membangunkan saya pada waktu malam dan membuatkan saya jadi gila."
Apabila saya memeriksa Edmundo, saya menemui sesuatu yang membekukan darah saya. Satu lesi kecil yang tidak sekata di saluran duburnya yang telah tumbuh secara senyap semasa dia menderita memikirkan ia masalah kecil. Ia adalah kanser dubur. Nasib baik, ia berada di tahap di mana kami masih boleh merawatnya. Saya jelaskan dengan lembut, Edmundo, gatal berterusan itu bukan buasir. Ia adalah tubuh anda yang cuba memberi amaran tentang sel kanser yang sedang membesar. Kanser memecahkan tisu dan menghasilkan gatal kronik yang orang keliru dengan kerenggasan. Selepas rawatannya, dia beritahu saya hampir kehilangan nyawa kerana malu. Sekarang, saya beritahu semua kawan saya. Tiada apa yang berlaku pada tubuh anda yang patut membuatkan anda malu di hadapan doktor. Dan saya mahu anda pahat ini dalam minda anda. Doktor telah melihat segalanya. Satu-satunya kebimbangan kami adalah menyelamatkan anda. Kata Lina, seorang pesakit berusia 65 tahun mengalami sesuatu yang serupa tetapi di kawasan vulvanya. Selama 8 bulan, dia menahan gatal yang kuat yang dia kaitkan dengan kekeringan akibat menopause. Apabila dia akhirnya mendapatkan rundingan, kami mengesan kanser vulva pada peringkat awal. Dia menyangka ia normal untuk usianya. Tidak, penderitaan berterusan tidak pernah normal. Sangat penting untuk anda faham ciri-ciri gatal berbahaya ini untuk membezakannya daripada sesuatu yang tidak berbahaya. Ia berterusan, tidak datang dan pergi. Ia tidak bertindak balas terhadap krim buasir. Selalunya ia disertai dengan rasa pedih atau rasa daging mentah. Dan yang paling penting, ia beransur-ansur menjadi lebih buruk dari masa ke masa. Jika anda telah mengalami gatal kronik di kawasan anogenital selama lebih daripada 3 minggu, jangan biarkan rasa malu menghalang anda daripada mencari bantuan. Nyawa anda lebih berharga daripada momen ketidakselesaan di bilik rawatan. Tinggalkan nombor 4 di ruang komen jika makluman ini telah membuatkan anda merenung tentang gejala yang mungkin anda abaikan kerana rasa segan. Mari kita pecahkan kesunyian bersama. Sekarang, saya mahu berhenti seketika untuk meminta sesuatu yang penting. Dari negara atau bandar mana anda menonton saya hari ini? Saya suka mengetahui bahawa misi menjaga kesihatan ini sampai ke begitu banyak pelosok dunia. Tinggalkan lokasi anda di ruang komen. Sungguh menakjubkan bagaimana teknologi membolehkan kita menjaga diri tanpa sempadan. Refleksi akhir. Tubuh anda sentiasa cuba berkomunikasi dengan anda. Selepas lebih daripada 25 tahun dalam perubatan onkologi, saya telah sampai kepada satu kesimpulan. Tubuh anda adalah sistem pengalaran paling canggih yang wujud. Setiap sensasi, setiap perubahan, setiap gangguan yang kelihatan kecil mungkin merupakan isyarat kritikal. 5 tanda yang telah kita bincangkan hari ini, betis, tulang belikat, kulit kepala, payudara dan kawasan anogenital bukan kebetulan. Ia adalah manifestasi khusus bagaimana jenis kanser yang berbeza mula menghantar isyarat pengalaram jauh sebelum kesakitan atau benjolan muncul. Ingat Camilla, yang mana limfomanya dikesan melalui gatal di kaki. Sebastian dan Alahan di belakangnya yang merupakan kanser pankreas. Alejandro dan semut di kepalanya yang mengumumkan leukemia. Semua mereka mempunyai satu persamaan. Mereka mendengar tubuh mereka dan mencari bantuan, walaupun orang lain memberitahu mereka bahawa mereka berlebihan. Dan itu menjadi penentu antara rawatan yang berjaya dan prognosis yang mematikan. Tetapi, saya mahu berterus terang dengan anda dan ini penting untuk tidak jatuh ke dalam hipokondria. Tujuan maklumat ini bukan untuk mencipta panik. Tidak semua gatal bermaksud kanser. Selalunya ia adalah sesuatu yang tidak berbahaya. Tujuannya adalah untuk memerdayakan anda dengan pengetahuan. Saya mahu anda tahu bila gatal mewajarkan penyiasatan perubatan yang serius. Kuncinya adalah kegigihan, berminggu-minggu atau berbulan-bulan, lokasi tertentu, kurang tidak balas terhadap krim biasa dan intensiti yang mengganggu hidup anda. Saya minta kepada anda, sebagai doktor dan sebagai manusia yang kaitkan anda, jangan abaikan isyarat-isyarat ini. Jangan kecilkan gejala anda kerana sudah tua. Jangan tangguh rondingan kerana takut apa yang akan mereka katakan.
Kanser yang dikesan awal biasanya boleh dirawat. Kanser yang diabaikan selama berbulan-bulan menjadi komplikasi secara eksponensial. Perbezaan antara dua senario itu bergantung pada kemahuan anda untuk bertindak. Kesihatan anda adalah tanggungjawab terpenting anda, tetapi juga hak asasi anda. Anda berhak mendapat jawapan. Anda berhak hidup tanpa keresahan gejala yang tidak dapat dijelaskan. Meluangkan masa untuk pergi ke doktor hari ini adalah menjimatkan penderitaan dan wang pada masa hadapan. Jika video ini telah memberi nilai kepada anda, sila kongsikannya dengan orang tersayang. Mungkin seseorang dalam keluarga anda perlu mendengar tepat perkara ini hari ini. Berikan suka jika ia berguna, langgan untuk lebih banyak rahsia perubatan dan aktifkan loceng. Ingat, setiap hari anda menjaga kesihatan anda adalah hari yang anda laburkan untuk masa depan anda, untuk keluarga anda dan impian anda. Tiada pelaburan yang lebih menguntungkan daripada itu. Jumpa lagi tidak lama lagi untuk terus menyingkap rahsia kesihatan optimum pada sebarang usia. Dengan sepenuh kasih sayang dan komitmen saya untuk kesejahteraan anda. Kita sampai ke saat paling penting dalam perbualan ini. Selepas lebih daripada 25 tahun dalam perubatan onkologi, saya telah sampai kepada satu kesimpulan yang ingin saya kongsi dengan anda dan yang saya perlukan anda simpan di lubuk minda anda yang paling dalam. Tubuh anda adalah sistem penggera paling canggih yang wujud. Tiada mesin, tiada pengimbas, tiada teknologi yang mengatasi keupayaan organisma anda sendiri untuk memberitahu bahawa sesuatu sedang berubah. Setiap sensasi, setiap perubahan halus, setiap gangguan yang kelihatan kecil boleh menjadi isyarat kritikal yang berhak mendapat perhatian mutlak anda. Fikirkan seketika. 5 isyarat yang telah kita bincangkan hari ini bukan kebetulan terpencil. Gatal berterusan di betis, api di antara tulang belikat itu, kesemutan di kulit kepala, rasa pedih di dada atau gangguan di zon intim. Semuanya adalah manifestasi khusus bagaimana jenis kanser yang berbeza mula menghantar isyarat kecemasan jauh sebelum gejala yang membinasakan muncul. Ingat Camilla, yang kulit kering biasa di kakinya menyelamatkan nyawanya dengan mendedahkan limfoma. Ingat Sebastian, yang sakit belakangnya sebenarnya adalah pankreasnya yang meminta tolong dengan menjerit. Ingat Alejandro, Valentina, Edmundo. Apa persamaan mereka semua? Bahawa dalam saat keraguan, mereka memutuskan untuk mendongak diri sendiri daripada pasrah. Mereka memutuskan bahawa ketenangan mereka lebih berharga daripada rasa malu atau takut mengganggu doktor. Dan keputusan kecil itu, keputusan tunggal itu, menjadi penentu antara rawatan yang berjaya dan prognosis yang membawa maut. Tetapi di sini saya mahu berterus terang dengan anda kerana saya tidak mahu anda pergi dari video ini dengan ketakutan. Tujuan maklumat ini bukan untuk mencipta panik atau supaya anda menjadi hipokondriak yang melihat hantu di mana tiada hantu. Tidak. Sebahagian besar gatal adalah tidak berbahaya. Gigitan serangga, alergen, sabun baru. Itu adalah perkara biasa. Tujuannya adalah untuk memperkasakan anda. Saya mahu memberi anda pengetahuan supaya anda tahu membezakan bila gejala itu tidak bersalah dan bila ia mewajarkan penyiasatan medikal yang serius. Ini adalah kunci utamanya. Pahat atau catatkannya kerana inilah yang memisahkan satu kejutan daripada amaran sebenar. 1. Kegigihan. Jika gatal berterusan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan tidak hilang. 2. Lokasi tertentu. Jika ia tertumpu di salah satu daripada 5 awasan yang saya dedahkan hari ini. 3. Rintangan. Jika ia tidak bertindak balas kepada krim, pelembap atau rawatan konvensional. 4. Intensiti. Jika ia mengganggu tidur atau aktiviti harian anda. Dan 5. Tiada punca yang jelas. Jika ia muncul tiba-tiba tanpa anda menukar deterjen atau pakaian. Jika gejala anda memenuhi ciri-ciri ini, ia bukan masa untuk tunggu dan lihat jika ia hilang. Ianya masa untuk bertindak. Saya minta, tolong, jangan abaikan isyarat tubuh anda. Jangan kecilkan gejala anda dengan berfikir bahawa ia perkara biasa, usia tua. Jangan tangguhkan rundingan perubatan kerana takut apa yang mungkin mereka katakan atau kerana malu. Saya katakan ini dengan ikhlas dari hati.
Kanser yang dikesan awal adalah sangat kerap, boleh diubati. Tetapi, kanser yang diabaikan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun menjadi musuh yang jauh lebih hebat dan mahal. Dan di sinilah saya mahu bercakap tentang masa depan anda. Menjaga kesihatan anda hari ini adalah pelaburan kewangan terbaik yang boleh anda buat. Diagnosis awal bermakna rawatan yang kurang agresif, pemulihannya lebih cepat dan kurang perbelanjaan perubatan yang membebankan. Bayangkan, hidup anda dalam 5 atau 10 tahun lagi. Adakah anda mahu menikmati keluarga anda, cucu-cucu anda, perjalanan anda dengan tenaga dan vitaliti? Atau adakah anda mahu berhadapan dengan komplikasi yang boleh dielakkan? Keputusan itu anda buat hari ini dengan memberi perhatian kepada bisikan-bisikan kecil tubuh anda itu. Kesihatan anda adalah tanggungjawab terpenting anda, tetapi juga hak asasi anda. Anda berhak mendapat jawapan yang jelas. Anda berhak mendapat rawatan perubatan yang kualiti. Anda berhak hidup tanpa keresahan ketidakpastian. Jika video ini telah memberi maklumat berharga kepada anda, saya minta satu pertolongan yang boleh menyelamatkan nyawa. Kongsikannya. Kongsikannya dalam grup WhatsApp anda, dengan keluarga anda, dengan kawan-kawan anda. Mungkin seseorang dalam lingkungan sosial anda perlu mendengar tepat perkara ini hari ini untuk membuat keputusan pergi ke doktor. Anda boleh menjadi jambatan supaya orang itu mendapat bantuan tepat pada masanya. Berikan tanda suka pada video ini jika anda rasa ia berguna. Itu membantu YouTube menunjukkannya kepada lebih ramai warga emas yang perlu melindungi diri mereka. Dan jika anda belum melakukannya, langgan channel saya dan aktifkan loceng notifikasi. Saya tidak mahu anda terlepas mana-mana nasihat mingguan saya, kerana setiap video direka untuk menghadiahkan anda kehidupan dan kualiti tahun-tahun mendatang. Ingat sentiasa, setiap hari yang anda dedikasikan untuk menjaga kesihatan anda adalah hari yang anda laburkan untuk masa depan anda, untuk keluarga anda dan impian anda. Tiada pelaburan yang lebih menguntungkan daripada itu. Terima kasih kerana membenarkan saya menjadi bahagian daripada penjagaan anda. Jumpa lagi tidak lama lagi dalam video seterusnya, di mana kita akan terus meneroka bersama rahsia untuk mengekalkan kesihatan optimum dan hidup sepenuhnya pada sebarang usia. Dengan sepenuh kasih sayang dan komitmen teguh saya untuk kesejahteraan anda.